diberikan oleh Ustaz Wan Jamisan seperti tadi. Makna apabila kita sebut tentang kekayaan para sahabat, banyak kekayaannya. Saya teringat waktu saya pergi ceramah satu di universiti di negara kita, saya sebut tentang fakta-fakta yang bagaimana Ustaz Wan sebutkan tadi, ada 1000 ekor unta sebagainya. Dia kata, "Tolong Ustaz, unta miskinnya Ustaz." Tapi kalau kita convert dengan aset kekayaan, mungkin 1000 buah Camry mungkin. Banyaknya kalau begitu. Boleh ke Ustaz Wan kita buat perbandingan begitu? Ya, boleh Boleh, aset kekayaannya. Baik. Saya nak susul pula soalan kepada Ustaz Bad. Kalau tadi soal miskin, keduniaan dan sebagainya. Ada satu juga soalan masyarakat. Saya cuba ambil satu soalan masyarakat untuk dibawa ke tengah pada hari ini. Ada juga yang menyebut bahawa Allah Abang Haji tak payahlah kerja, banyak kuat-kuat, duit tak boleh masuk kubur pun. Pernah dengar ke Ustaz? Ya, banyak. Pernah dengar Ustaz. Jadi betul ke Ustaz, duit ni tak boleh masuk kubur? Ke ada duit yang boleh masuk kubur, ada duit yang tak boleh masuk kubur? Komen Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Memang benar, duit dan juga harta kita tak akan masuk ke dalam liang lahat atau lubang kubur kita. Itu pasti. Baginda Nabi SAW pun ada dengan jelas menyebut bila kita mati nanti, yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluh fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Bila kita mati, yang mengikut kita nanti ada 3 Nabi sebut. Yang pertamanya keluarga dia, yang kedua harta dia, yang ketiga amalan dia. 3 ikut, 2 balik, 1 tinggal. Yang 2 yang balik, ahluhu wa maluh, harta dan juga keluarga akan balik, wa yabqa amaluh, dan yang duduk sekali dengan kita nanti dalam kubur adalah amalan kita. Maka jelas harta kita tak akan sampai dalam kubur. Harta kita dia sampai pagar kubur saja. Kita bila meninggal, katalah sekarang tuan-tuan sekarang pakai kereta S-Class, cap apa tak tahulah, tapi S-Class lah sebagai contoh. Bila meninggal dunia, nanti pergi kubur tak naik S-Class, naik van, badan khairat kematian, start 3 kali baru jalan, naik van. Kereta S-Class masih hidup, mati tak naik dah. Kita pun naik van sampai tanah kubur, anak kita akan bawa kereta kita sebab nak tengok abah ke bumi ni, bawa sampai pagar kubur. Habis majlis pengkebumian, itu kereta takkan ditinggalkan. Kunci taruh dekat Nissan. Abah ni kunci. Apa-apa nak balik, macam biasa sajalah. Dah, itu kereta, anak bawa balik. Kereta kita, harta kita, handphone kita, apa saja tak akan ikut lebih daripada pagar kubur. Harta tidak ada akan ikut. Hatta kalau orang, katalah masa talqin pakai tikar, bila balik lupa ada tikar tinggal, U-turn balik pergi ambil tikar tinggal. Tikar berapa sen lah, la ilah Allah, sanggup di U-turn balik nak gulung bawa balik, tinggal dekat kubur tadi. Payung kertas berapa sen sangat tertinggal, U-turn balik datang ambil, menunjukkan harta takkan boleh bawa kubur. Tetapi kalau harta atau duit kita itu kita gunakan untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf, itu semua duit akan teman sekali kita dalam kubur. Itu saja perbezaannya. Kalau kita spend semata-mata, kita belanja semata-mata, itu duit habis. Tapi kalau kita infakkan, itu duit jadi kawan. Ada satu makalah saya pernah baca, petikan dalam makalah itu menarik. Kata tuan makalah itu, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimat. Mana-mana sedekah itu apabila dikeluarkan oleh seorang tuan kepada orang lain, maka duit yang kita keluarkan akan bercakap pada kita. Dia kata begitu. Mana kita ni kan keluar duit RM10, beri pada orang. RM10, beri sedekah. Masa kita beri itu duit, dia bercakap dengan kita. Apa duit tu bercakap? Ada 5 perkataan. Ini bukan hadis, ini macam satu bentuk penceritaan nak bagi semangat. Yang pertama, kuntu saghiratan fakabbartani. Wahai tuanku, dulu nilai aku hanyalah kecil, sekarang nilai aku sudah jadi besar, kata duit ni tadi. Mana kita sedekah nampak RM10, tapi Allah besarkan duit itu tadi, markahnya berbeza-beza. Kalau kita sedekah bulan Rejab RM10, dia bayar markahnya 70. Sedekah bulan Syaban RM10, tulis markahnya 700.
Kalau sedekah bulan Ramadan 10 ringgit, dia bayar 1000 markah, tak campur dengan suka-suka hati Tuhan nak bagi berapa. Bayangkanlah, sebab kita sedekah 10 ringgit jadi jumlah lain. Tapi kalau beli barang 10 ringgit beli wudu, contoh 7 ringgit bagi 7 ringgit, tak ada, dia tak ada perbezaan lah. Tapi kalau sedekah beli wudu 7 ringgit, sedekah pada panel forum misalnya, oh itu jadi 14 ringgit nilainya di sisi Allah. Jadi mahal. Oh mahal ya. Ini contoh. Kemudian yang kedua, kata Tuan Makalah ni, dia kata duit ni bercakap, kuntaha risifal'an kuntuha risaka. Wahai tuanku, dulu tuan jaga saya, tapi bila tuan sedekahkan pada orang, maka lepas ni saya akan jaga tuan pula, kata duit ni tadi. Sekarang duit semua orang saya percaya ada dalam poket masing-masing. Semua pegang, kejap raba, takut ceceh. Benda pakai baju Melayu bukan? Kejap raba, kejap. Kita jaga duit kita. Tapi bila kita sedekah, dia akan jaga kita. Dalam satu hadis panjang Nabi sebut, duit yang kita sedekah fayu'ta min inda yamini fatakulu zakat ma qibali madkhalu. Hadis panjang. Duit yang kita infak, dia akan datang dari arah kanan kita masa kita mati nanti. Hadis sahih riwayat Ahmad. Bila datang malaikat nak tanya soal kubur, zakat ini akan buat roadblock. Wahai malaikat, minta maaf, jalan dah penuh, kami ramai dekat sini, boleh tak tuan cari jalan lain? Malaikat pun pusinglah badan kita nak tanya soalan. Halam pula di amalan ini, akhirnya selamat dari sesaan kubur, persoalan kubur. Sebab itu wahai tuan-tuan sekalian, ni yang di depan saya ni, saya kira semua calon semua di depan kita ini. Calon apa? Nak kata calon SPM dah umur lebih dah gayanya. Nak kata calon menteri, mimpi. Nak kata calon yang berhormat, lambat lagi. Tapi calon jenazah, pasti. Calon jenazah sekalian, apa